Assalamualaikum, selamat petang dan salam bahagia. Siaran secara langsung dari Stadium Bola Sepak Ceras Kuala Lumpur yang membabitkan pasukan Kelana United juara pada musim lepas akan membuat perhitungan bersama pasukan tuan rumah Kuala Lumpur FA di gelanggang ini. Berikan tumpuan ke atas padang pada ketika ini. Pasukan Kelana akan menyerang dari sebelah kiri ke kanan skrin anda. Serangan balas turun ke bawah dan naik ke atas pada ketika ini Kuala Lumpur FA. Peluang sekarang ini. Lihat bagaimana cantik. Oh! Sekali lagi beliau mengulangi pencapaian dalam perlawanan pusingan pertama. Laila Syamila berjaya menggegar jaring gol pasukan lawan di minit ke-9 setelah memanfaatkan hantaran daripada rakan di sebelah kanan untuk membuka tirai jaringan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada ketika ini. Gol pasukan Kuala Lumpur FA telah dijaring oleh pemain jersey nombor 17. Lihat bagaimana sekali lagi di sebelah kanan ada ruang yang cukup besar dimiliki oleh pemain sayap Kuala Lumpur. Hantar ke tengah dan disudahkan dengan penyudah yang cukup simple ataupun Putri Nora Alisa Wilkinson bersedia untuk melakukan hantaran. Rakan-rakan naik ke atas. Siti Nabila sudah menanti. Lihat bagaimana peluang cantik, mudah. Baru saja saya menyebutkan nama pemain ini untuk pasukan Kelana United. Beliau sudah pun menghadiahkan jaringan penyamaan di minit ke-18. Sekaligus mengikat kedudukan di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur pada ketika ini. Secara faktanya perlawanan musim lalu, sambil itu kita saksikan terlebih dahulu gerak ulang tayang perlahan ini. Tangkapan ataupun tepisan yang tidak menjadi daripada Eli. Tivia Shini di sebelah kiri. 1 lawan 1 berhadapan dengan Fatin Ajia. Berjaya masuk. Tivia hantar ke sebelah kanan. Oh, tampanan ke gawang sendiri daripada pemain pertahanan Kelana United. Saya kira Erisha Darina yang melakukan tampanan ke gawang sendiri. Kredit diberikan untuk Tivia Shini, pemain sayap kiri bagi pasukan Kuala Lumpur, yang memilih untuk melakukan hantaran kaki kiri. Lihat bagaimana sekali lagi ulang tayang daripada gol kedua yang terhasil untuk pasukan Kuala Lumpur. Dari jarak yang agak bahaya sebenarnya. Mayu Kono, ketua pasukan Kuala Lumpur, bersedia untuk mengambil tendangan ini. 4 pemain saja yang bermina benteng. Dari jarak seperti ini, saya kira sepatutnya 5 orang ataupun lebih ramai pemain yang bermina benteng. Dan satu percubaan cantik Mayu Kono. 3-1 untuk Kuala Lumpur FA. Lantunan semula bola itu ke arah kaki beliau. Berjaya disudahkan dengan satu rembatan susulan. Mencari sudut di sebelah bawah, di bahagian kiri pintu gol yang dikawal oleh Diana Syafika, penjaga gol Kelana United. Lihat sekali lagi. Oh, cantik. Satu teknik sepakan yang cukup baik dilepaskan oleh ketua pasukan Kuala Lumpur ini. Putri Nualisa gagal mencari rakan. Tivia Shini pula untuk pasukan Kuala Lumpur dengan satu percubaan. Dan daripada percubaan itu menutup cerita di separuh masa yang pertama untuk barisan pemain Kuala Lumpur FA melangkah ke bilik persalinan dengan penuh bergaya. Keputusan separuh masa di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Kelana United FC 1, Kuala Lumpur FA 3. Jangan ke mana-mana. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights.
1-3 pasukan Kelantan United ketinggalan pada ketika ini di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Siti Nur Khalida yang dicari ke sebelah kiri pada ketika ini. Siti Nabila berjaya mendapatkan bola terlebih dahulu. Cuba dikejar dari belakang oleh Intan. Sayang. Mayu. Penjaring gol ketiga. Cantik membuka permainan untuk Risa Kawai. Risa Kawai perlu memenangi bola ini terlebih dahulu. Risa, satu cutback ke tengah percubaan. Oh, cantik. Sayang. Tersasar dan melambung tinggi daripada Mayu Kono. Semula ke belakang, Nicola Drina yang dicari. Lambungan ke dalam kawasan kotak penalti. Terlepas daripada tandukan. Percubaan lemah yang berjaya dilakukan oleh Laila Syamila. Mereka meletakkan kepercayaan untuk barisan pemain di bangku simpanan beraksi dalam perlawanan pada petang ini. Satu percubaan. Cantik. Tangkapan kemas berjaya dilakukan oleh Amira Amaraihan yang dimasukkan di separuh masa yang kedua ini. Dirampas oleh Mayu Kono. Gerakan serangan balas pada ketika ini. 1 lawan 1 berhadapan dengan Fatin Najia. Mayu dengan satu percubaan jauh. Cantik. Oh, cuba melemaskan penjaga gol Kelana ini, namun belum mampu untuk mencari jaringan keempat tambahan buat pasukan Kuala Lumpur FA. Siti Nabila cuba mengejar dan berjaya ditangkap di sebelah kiri. Ada larian yang dilakukan oleh Tiviashini. Lambungan ke atas sekarang ini pada ketika ini. Cuba dicabar oleh Tiviashini. Jelas sekali dipersalahkan. Mengasari penjaga gol ini. Lakukan satu blocking. Lambungan ke dalam kawasan kotak penalti. Tampanan yang dilakukan. Peluang untuk Mayu Kono. Percubaan. Sekali lagi. Malam selepas ini, pasukan Young Tigres, pasukan pembangunan untuk negara kita, akan menentang pasukan Kuala Lumpur Rangers di gelanggang ini pada jam 8.45 malam. Dan itu adalah whistle panjang yang dibunyikan oleh Jazrin Asmira, menamatkan aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras untuk keputusan masa penuh. Pasukan Kelana United FC akhirnya akur dengan jaringan 1-3 ke atas pasukan Kuala Lumpur FA, sekaligus menutup cerita untuk musim 2025 di antara kedua-dua pasukan. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all of these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Sama saya pada ketika ini adalah Tibashidi Siwakuma, pemain terbaik perlawanan untuk aksi terakhir Liga Wanita Nasional di antara pasukan Kelana dan juga Kuala Lumpur. Pertama sekali Tiba, congrats, 3 mata dan berjaya menjadi pemain terbaik. Saya lihat Tiba banyak berlari, sangat rajin, turun naik ke bawah dan menghasilkan kemenangan ataupun bantuan kepada rakan-rakan sepasukan. Pertama sekali perasaan dipilih sebagai pemain terbaik. Memang saya tak expect lah, sebab tadi coach bawa saya ke sini pun saya pun player of the match ke. Saya pun memang terkejut, tapi memang tanpa teammate saya tak boleh dapat lah. So memang happy. Bertemu dengan pasukan yang agak kuat sebenarnya, Kelana United, dan disiplin barisan pemain Kuala Lumpur, dan semestinya jaringan awal di separuh masa yang pertama berjaya menghadiahkan kemenangan. Boleh kongsikan sedikit apakah pencaturan ataupun rasa yang dimiliki oleh pasukan Kuala Lumpur bertemu dengan pasukan Kelana? Tak adalah rahsia besar pun, cuma kan kita semua dah fix dekat main kita orang yang this is the last game. Kita orang kena main sepenuh hati. Menang kalah tu dah tak belakang cerita. Yang penting kita orang main dengan betul, itu je rasa kita. So kita see untuk next tournament lah. Okay. Okay, congrats. Alright. Okay.